Weh gang, di sini nak share satu insiden pelik dekat nasi lemak buruh hantu Swehar Tamas. Ada seorang mamat korang jaga parking dekat situ, depan kelab pula tu. Dia minta RM10 dekat mereka yang nak parking kereta. Kalau nak park sini bayar je. Individu ini terus tanya, ada surat authorize ke? Parking pun bukan parking merah, kau nak collect dekat aku, silap lah. Dia still degil, cakap kalau tak nak bayar pergi ke tempat lain. Lepas tu kawan dia datang pula, nasihat mamat, Cina sebelah, individu ini jangan bayar. Tapi mamat ni still keep minta duit. Masa nak balik, dia datang lagi. Nak collect parking. Nasib baik abang polis tengah meronda. Terus kena sound. Individu ini memang marah. Suara mungkin annoying sikit sebab tengah geram. Tapi serius, benda ini tak patut berlaku. Orang parking sesuka hati minta duit. Kita kena tegas, jangan bagi peluang. Kesimpulannya, kalau jumpa mamat macam ni, jangan takut nak sound. Polis adil dan hak kita sebagai pengguna kena jaga. Satu kali saya round, ada lagi muka ini. Daripada tadi lagi dia kutip-kutip duit kat saya. Saya dah cakap dia tak ada authorize untuk kutip parking. Siapa orang nak utip? Belum kali orang datang 10 kali nak kutip dia parking. Keluarkan lesen dulu kalau nak kutip dia parking. Diam kau. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.